At the end of the day, apa yang saya nak sampaikan adalah kita semua terpaksa berdepan dengan tekanan inflasi. Tak kisahlah sama ada tuan-puan berada dalam golongan B40, M40 ataupun T20. Cuma bezanya T20 ni mereka ada oksigen tank, mereka ada tangki oksigen duit lebihan untuk mereka bernafas. Tapi kita yang berada dalam golongan B40 ataupun M40 tak boleh nak bernafas lama-lama kalau simpanan kita susut nilainya akibat inflasi yang berlaku. Sebab itu kita tak boleh sekadar cakap tak apa, simpan je cash banyak-banyak. Tuan-puan, hakikatnya walaupun kita simpan duit di dalam ASB ataupun tabung haji untuk jangka masa panjang, hakikat sebenar kuasa beli duit ringgit tetap akan jatuh. Kita nampak nilai dia sama RM1,000, tapi tuan-puan, RM1,000 pada tahun ini dan pada 10 tahun akan datang nilai dia dah tak sama dah. Pada ketika itu kuasa beli akan semakin merosot disebabkan oleh inflasi yang berlaku. Kalau tuan-puan rasa ini adalah satu realiti yang kita kena hadapi, jadi apa tindakan kita? Sebenarnya kita tak boleh pun nak salahkan kerajaan sebab tak boleh nak kawal ekonomi global. Itu semua bukan berada di dalam kawalan kita. Jadi apa yang kita boleh kawal sebenarnya adalah di mana kita nak simpan duit-duit kita ataupun kekayaan kita. That's why pakar kewangan iaitu Tuan Azizi Ali dan mentor saya sendiri, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, menyarankan kalau kita ada duit lebihan yang tak nak digunakan lagi 2-3 tahun dan ke atas, maka tukarkan kepada something yang much more better, yang kalis inflasi, iaitu emas. Kalau pada hari ini tuan-puan nak mula menabung emas, sebenarnya tuan-puan boleh mulakan tabungan emas yang pertama bersama dengan Public Gold di Eko Emas Gap. Eko Emas Gap ni tuan-puan, dia macam Akon Bank. Cuma kalau Akon Bank, tuan-puan simpan duit dekat dalam Akon Emas ini, tuan-puan hanya tukarkan duit tuan-puan kepada kepingan-kepingan emas. Tuan-puan boleh kumpul cukup gram, tuan-puan dah boleh keluarkan item-item emas seperti di tangan saya ini. Jadi kalau tuan-puan ada bajet lebih, tuan-puan boleh sahaja menabung lebih, tak ada masalah. Sebab ini adalah akaun tuan-puan untuk tuan-puan kawal sendiri. Jadi sebenarnya jangan tunggu duit cukup baru nak bermula. Simpan dulu, lama-lama insya-Allah akan jadi cukup. Kalau tuan-puan tak bermula pada hari ini untuk lindungi kekayaan tuan-puan daripada sekarang, maka inflasi akan bertindak dengan mencuri kekayaan tuan-puan. Bagi yang nak mulakan simpanan emas yang pertama pada hari ini, nak saya bimbing dalam simpanan emas, maka tuan-puan boleh terus klik link di bio ataupun terus rujuk pin di video TikTok saya.